Assalamualaikum, selamat malam. Hari ni aku nak test dengan mount GoPro aku yang lekat kat baju, sama ada goyang atau macam mana gambar dia. Nak tengok hasil sebab ni baju longgar. Test semasa baju longgar. Dan kedua aku nak test lampu aku. Lampu baru beli. Lampu hari tu rosak. Ni lampu baru beli. Test lampu kegelapan apa semua. Nah, macam boleh lah ni. Macam apa ni, GoPro aku ni goyang-goyang je ni. Apalah, saja test. Gelap malam. Bang, malam pun ada bekho. Cari makan. Cari makan pun malam lalu lagi. Bros ni okey lah, cahaya dia nice. Tapi aku pakai pertengahan, tak sampai 800 lumen lagi. Mungkin maybe 400 kot. Baru sampai persimpangan 4 Kuang Kundang, Kuang Ramaputra, Kuang Sungai Pelong. Ni lah simpang 4 dia. Biru yang berada di Tasik Biru. Inilah keadaan malam di Kundang. Kereta dan motor masih banyak lagi. Ada apa masjid ni? Rumah terbuka kemungkinan. Lampu dia nice tau. Ni yang terang. Ni yang 600 kot. Ni 400. Ni 200. Ni yang terang 800. 600, 400. Tu aku guna pertengahan je, 400. Manual pun aku tak baca. 200 tu berapa jam, 400 lumen tu berapa jam, 600 lumen tu berapa jam, 800 lumen tu berapa jam. Itu aku tak baca lagi. Aku main pakai dulu ni, nak test. Ni paling terang. Terang lah. 800 lumen pun terang lah. Ni 400 lumen. Terang kan kalau gelap. Kalau gelap kalau ada cahaya sikit je kurang lah. Kira terang lah ni bagi aku. Round kedua. Nak masuk round kedua ni. Dah menitik-nitik pula. Tadi cerah langit. Dah gelap-gelap ni tak nampak dah langit. Tiba-tiba dah menitik lah. Tapi rasanya tak hujan lebat ni. Dia hujan rintik-rintik. Sini lebat lagi, makin lebat ni. Kayuh juga sampai balik rumah.
30 km pancit dengan hujan rintik-rintik. Push latihan dan latihan. Selesai kayuhan. Average 24.4 sejam 38 minit 40 km. Alhamdulillah. Target 40 km sejam 45 minit. Ni alhamdulillah boleh dapat sejam 38 minit. Kita usaha dan usaha. Padu. Panas. Berkena kopi O. Okay guys, itu saja video malam ini. Assalamualaikum.